بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Kasim Manaf, yang di-Pertua PAS kawasan Pekan, yang dihormati Cikgu Abu Kasim bin Abdul Ghani, Timbalan yang di-Pertua PAS kawasan, yang dihormati Kapten Ayatuddin Daud, yang naib yang di-Pertua PAS kawasan, yang dihormati Dr. Harrison, Ketua Muslimat PAS kawasan, yang berbahagia Tuan Rumah Tuan Haji Juri, yang dihormati pimpinan PAS kawasan, sahabat-sahabat daripada Dewan Pemuda PAS kawasan dan Dewan Muslimat, seterusnya sedang hadir hadirat tuan-puan yang dikasihi semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat ramai-ramai hadir dalam program yang kita sebut sebagai program ceramah politik Islam yang dianjurkan oleh Parti PAS. Dan puan-puan semua, kalau boleh kita sebut, ingatkan kita masih lagi berada di bulan yang bulan haram, bulan Zulhijjah, dan kita baru saja selesai menunaikan raya ibadah raya Kurban. Dan sebelum daripada ibadah tersebut, Allah Ta'ala telah memuliakan umat ini dengan 10 hari yang besar. 10 hari iaitu bermula 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah. Hari ini ulama kita sebut, rujuk kepada hadis Nabi, adalah hari yang terbaik dalam setahun, iaitu 10 hari yang terbaik, iaitu hari 1 Zulhijjah sampailah Hari Raya Haji. Malam yang terbaik ini malam yang kita buat bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan yang kita cari Lailatul Qadar tu. Lailatul Qadar di 10 akhir itu adalah malam terbaik dalam setahun. Amalan yang kita buat di hujung Ramadan tu adalah amalan yang hebat. Allah Ta'ala gandakan pahala yang besar. Begitu juga baru ni 4-5 ribu ni sebelum raya, kita telah segala amalan yang kita buat adalah amalan yang hebat dalam setahun. Dan amalan itu berterusan selama mana kita berada di bulan yang haram, bulan Zulhijjah, bulan ahli keluarga kita pergi buat haji, sampailah masuk tahun baru bulan Muharram. Tak berapa lama lagi, berapa minggu lagi kita akan masuk bulan Muharram. Bulan Muharram pun termasuk dalam bulan haram yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala minta kita sentiasa muliakan. Jadi tuan-puan semua, malam ni kita mari pada bulan ini, amal kerja yang kita buat ni adalah amalan yang akan digandakan oleh Allah Ta'ala. Syarat dia hendaklah amalan tersebut ikhlas kepada Allah. Dan insya-Allah kita malam ni kita mari dengan niat yang baik untuk kita sama-sama mendengar isu-isu berkait dengan negara kita, isu semasa, isu politik. Dan kita mendengar ni untuk kita memahami, untuk kita mendengar hujah-hujah, mendengar keterangan-keterangan yang akan memberikan kita kejelasan. Itu yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Allah Ta'ala buat mata, kaki, tangan, telinga, semua anggota tubuh. Ujung sekali Allah Ta'ala buat yang paling besar ialah fikiran kita, akal kita. Semuanya adalah untuk kita menilai yang terbaik di muka bumi ini. Sebab itulah tuan-puan semua, kita orang PAS ni Alhamdulillah, kita dengar daripada dua-dua pihak. Kita dengar daripada dua-dua pihak dan kita buat keputusan. Dan keputusan kita, Alhamdulillah, kita pilih seperti PAS. Bukan kata orang PAS ni, dia pilih PAS ni kerana dia tak dengar UMNO. Bukan. Bahkan kalau tuan-tuan perhati, orang PAS ni mana banyak dia dengar ceramah PAS dengan ceramah UMNO. Tuan, kita ni orang PAS lah. Mungkin ramai-ramai ni banyakkannya orang PAS.
kita tanya di kita, aku ni mana banyak dengar ceramah UMNO ke ceramah PAS? Saya yakin semuanya akan jawab banyak dengar ceramah UMNO. Sebab hari-hari kita buka TV, buka TV nampak muka Datuk Seri Najib. Kalau Datuk Seri Najib tak nampak, nampak Siti Nikab Rosmah. Jadi muka ni dalam TV memang letak gambar pemimpin ni adalah kempen. Belum lagi dia bercakap. Maknanya kempen itu berterusan 24 jam. Setiap rumah kita ada TV. Sebab itulah Tok Guru Ni Aziz 22 tahun jadi menteri besar, tak masuk TV. Sebab masuk muka Tok Guru Ni Aziz maknanya iklan masuk PAS. Jadi tak boleh masuk TV. Jadi kita mendengar daripada UMNO dan jarang-jarang kita dengar daripada PAS. Mestinya malam ni. Dan malam ni nak boleh ceramah pula, entah bila pula ni nak ceramah sini ni. Kita kena rata, kena cari maklumat di mana PAS nak buat ceramah. Payahnya nak dengar ceramah PAS. Tapi alhamdulillah itu kelebihan milik orang PAS. Dia nak dengar dua-dua, akhir sekali dia buat pilihan. Dan inilah yang menyebabkan orang UMNO ni jadi payah sikit. Sebab dia dengar sebelah pihak. Dia tak dengar daripada PAS. Kita buat ceramah, dia tak mari. Kita nak minta TV, dia tak nak bagi. Dan akhir sekali, kita tengok bagaimana hujah-hujah yang banyak diberi. Kalau nak kira benar tak benar, orang yang mendengar dua-dua pihak, dia akan nampak. Dia akan nampak bahawa kita Parti Islam cerita benar-benar. Cerita benar-benar, cerita masalah, cerita kelebihan, cerita kekurangan, kezaliman, keadilan. Semuanya menjelah pada kita. Cuma tinggal lagi kenapa? Kenapa UMNO duduk benar lagi? Kenapa rakyat tu masih nak pada UMNO? Jawapan dia ialah kerana pihak kerajaan ni dia kira nak benar semua. Dia ajak kita bertanding, tapi bertanding dia nak benar. Kita ingat cerita Firaun. Cerita Firaun, ayat saya baca tadi, itu ayat lain, kita ambil ayat lain. Firaun ni banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kita baca Quran tuan-tuan semua, baca Quran 30 juzuk ni, kita kadang-kadang bila kita faham, kita terfikir, kenapa Allah Ta'ala ni banyak sangat cerita Nabi Musa Firaun. Tak ada Nabi yang paling banyak lebih daripada Nabi Musa. Dia sebut Nabi Musa pernah ada Firaun. Sampai kita kata apa? Kenapa? Akhir sekali, bila kita hidup lama, baru kita tahu bahawa rupanya Allah Ta'ala sengaja banyakkan cerita Firaun kerana cerita semua negara, semua manusia hidup, dia terpaksa berhadapan dengan politik, terpaksa berhadapan dengan pemerintah dan rakyat. Dan Allah Ta'ala bentang cerita yang paling kemuncak. Manusia bala, rakyat bala dengan pemerintah, ada di sisi Nabi Musa dengan Firaun. Lalu bila kita bermasalah ni, Allah Ta'ala bagi jawapan cerita ni. Bila duduk sebulan lagi, mari masalah lain pula. Tiba-tiba kita buka Quran, Allah Ta'ala dah sebut jawapan tu dengan kisah Firaun dengan Nabi Musa. Cerita Bahar ni, kita tahu Allah Ta'ala sebut Nabi Musa bila dia mari jadi Nabi, dia pergi ke Madian, dia boleh wahyu. Cerita pendek dia, akhir sekali dia mari menghadap Firaun. Bila dia masuk menghadap Firaun ni, Nabi dia hidup dengan hujah. Allah Ta'ala muka beri pada dia al-bayyinah, keterangan nak beritahu Firaun kau ni tak betul. Maka mula-mula Bahar, qala wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Firaun tanya, bila Nabi Musa kata mu ni bukan Tuhan ni Allah Ta'ala. Nabi Musa Firaun tanya, Allah Ta'ala ni siapa? Allah Ta'ala ni kata Nabi Musa Tuhan yang buat langit bumi. Firaun Bahar lagi. Allah Ta'ala kata, Nabi Musa kata, Allah Ta'ala ni Tuhan buat kita. Dia bukan setakat langit bumi kita dia buat, dan timur, barat, utara, selatan ni Allah Ta'ala belaka. Firaun bila dia berhujah tu tak nampak dia tu Tuhan. Mula dah dia rasa dia kalah. Akhir sekali dia kata, "Hai Musa, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin." Tengok bila dia berhujah Allah, dia kata, "Musa apa kacik? Kalau mu kacik lagi aku sumak mu ISA." Tengok dia berhujah, dia nak menang. Masa berhujah tu nampak nak menang dia. Bila dia rasa kalah, ISA. Akhir sekali Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, "Qala walau ji'tuka bi syai'in mubin." Ginilah ada ayah kat dia. Ada ayah tak seri yang berhujah kat. Ginilah, takut ayah nak tengok. Amba nak tunjuk ayah benda hak bukti hak besar lagi pada hak hujah tadi. Kenapa dia? Boleh ke amba nak tunjuk? Firaun kata tunjuk. Gapo hak bukti mu ni nabi? Maka Nabi Musa alqa asah fa idza hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazir.
Akhir sekali Nabi Musa bawa mukjizat besar. Tungkat dia lepak jadi ular besar. Kita tahu cerita. Nabi Musa waktu tubik, seluk saku dia waktu tubik. Apa jubah dia waktu tubik tangan dia bersinar, putih bersinar. Menyebabkan apa ni? Semua Firaun dengan menteri-menteri dia ni kaku, tak nak jawab. Akhir sekali Nabi Musa Firaun jawab. Bila ayat berujah mulut kalau Nabi Musa tunjuk mukjizat besar lagi. Zaman hari tu ni besar dah. Zaman-zaman Nabi hari tu Allah Ta'ala siap dengan mukjizat. Mukjizat pelik-pelik boleh tengok dengan mata. Kita lah ni pandai Quran. Hak zaman Nabi Muhammad SAW tu, sahabat boleh tengoklah mukjizat depan mata. Bila Nabi kita wafat, Allah Ta'ala beri hidupkan mukjizat apa paling besar Quran. Kita ngaji depan. Bila mukjizat pun Firaun kalah. Firaun sebut apa? Dia beritahu menteri dia supaya menteri dia jangan terima lagi Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa ni bujuh, habis dia dah hujah. Dia kata apa ni? Qala lil mala'i halahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Dia kata tengok. Dia kata menteri-menteri aku tengok Musa ni jadi tukar sihir hari ni. Dia kata Nabi Musa sihir. Sihir. Akhir sekali dia tanya, nak agana Musa? Nak agana Musa? Maka menteri dia ni sokong dia lah. Saya menteri ni, saya boleh duit belakang, projek belakang. Dia kata begini, tuanku. Dia kata kita ajak apa ni? Kita suruh Nabi Musa ni tunjuk depan rakyat dan kita akan panggil. Kita akan panggil tukar-tukar sihir kita. Oleh kerana Musa ni sihir, dia ingat dia seorang yang pandai sihir, kita akan panggil tukar sihir seluruh Mesir, hak besar-besar, main belaga Musa. So lawan beratur. Orang so lawan so. Tapi dia suruh tak yakin so lawan so dia aja. Musa lawan beratur. Tengok situ betul-betul dia. Ada. Akhir sekali Nabi Musa kata tak apa. Pendeknya, ni ayat akhir ni kita tengok dalam satu ayat Allah Ta'ala tunjuk lagu mana lakon ni orang hak tak tunduk pada kebenaran. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Akhir sekali Firaun ni kerah tukar sihir dia mari, dia kerah manusia. Dia kerah ayat Mesir semua mari pada pakai ni pada kapal besar. Pada perdana ada besar. Ikutlah pada mereka pada ada pemari berimpun di stadium. Maka dia ajak rakyat, dia kata gapo rakyat? Mari pakak tengok. Dua Musa berlawan dengan tukar sihir, berlawan sihir ni. Kalau ikut dia berlawan sihir, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Moga-moga kita ikut tukar sihir kalau tukar sihir ni benar. Tengok ayat dia. Dia ajak tani nak tengok mana betul. Tapi syarat dia kena ikut tukar sihir. Kalau tukar sihir benar. Kalau Allah belum tentu lagi ikut Musa. UMNO pasal ni. Dia ajak berlawan, dia ajak bujuh, dia ojoh. Akhir sekali bila halah dia, akhir nak benar tak. Bila hari raya tu tentu dah dia banyak perkara dah. Masalah rakyat tu kan. Tapi dia masuk uni luar, masuk uni Indonesia, masuk Kampuchea, masuk Thailand. Nak benar dia juga. Ini susah. Sebab itulah semua kita kena ingat bahawa inilah perlawanan kita. Nak bawa agama Islam, nak kenal pada masyarakat. Walaupun kita ni masyarakat Islam dah, tapi kita kena ingat bukan senang. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sengaja siap hak payah. Hak nak lawan Islam ni, orang nak lawan Islam ni kumpulan yang memang tak terima kebenaran. Dan mereka nak hidup dengan benar sama. Sebab itulah sehari dua ni, kita ni dekat pilihan raya. Tapi pilihan raya ni, kalau tuan-tuan akak berderah, soyak dah berderah. Ada setahun lebih dah tu. Kenapa? Kerana dia kira pilihan raya ni bukan nak suruh rakyat undi. Bukan nak suruh rakyat undi nak pilih siapa. Dia kira pilihan raya ni dia nak menang. Lah ni dia fikir aku ni ada lagi ni. Tangguh lagi. Ada lagi. Tangguh lagi. Bila akhir sekali dia dapat tahu. Kenapa? Kerana ni pesing. Kita panggil warisan Fir'aun tu perkara ini lekat. Sebab pada dah Allah Ta'ala sebut sama dalam Quran cerita Fir'aun. Kerana perangai Fir'aun ni ada manusia akan ikut sampai kiamat. Ini masalah yang berlaku. Dan kita harap sangat supaya rakyat, semua rakyat orang Islam, kita orang Melayu Islam, orang Cina, orang India, rakyat Malaysia, kalau nak hidup sempurna, kita panggil di bumi Malaysia yang mewah, Allah Ta'ala siap dengan macam-macam kelebihan ni supaya dengar. Dan insya-Allah
Dengan itulah kuasa rakyat. Kuasa rakyat akan mengubah. Dan masa tu tak ada lagi kuasa kita panggil. Kerana Allah Ta'ala ni akan sentiasa bersama kebenaran. Dan bila Allah Ta'ala tengok hamba dia ni nak pada kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, sampai masa kebatilan ni akan hilang insya-Allah. Jadi malam ni lepas semua saya nak sebut 2-3 perkara lah. Kita dekat pilihan raya. Saya nak suruh nampak mudah. Apa cerita balah kita dengan UMNO, balah kita dengan Barisan Nasional ni, sampai kita parti PAH ni sebut Islam tiba-tiba baik dengan DAP. Ramai juga orang Melayu pening. Ada. Dulu kan balah dengan DAP ni. DAP tak saya kita tak saya DAP. Tiba-tiba kerana nak lawan dengan UMNO ni pula orang Islam. Apa putih duk baik dengan DAP, hok Cina, hok buat Melayu nak kehilang kuasa macam-macam. Tiba-tiba kita sanggup baik dengan orang bukan Islam. Balah pula dengan sama-sama Islam. Dia baik. Sekarang ni kita ceramah. Kita tengok hadis ceramah PAH malam ni, sebelum ni PAH pada ni. PAH Kesepakatan Rakyat ceramah, modal kita saja Ustaz. Modal kita beritahu rakyat. Tuan-tuan semua, sampai masa dah UMNO ni kita kena apa kita panggil? Orang kena tahu. Tak tahu sini. Kena berubah lah. Ada. Bawalah pergi kepada Barisan Nasional. Sampai masa dah. Hujah kita ke apa? Kita guna hujah sahab sah. UMNO BN Barisan Nasional ni kerajaan zalim. Kerajaan zalim. Tadi Al-Fadhil Ustaz, dua orang penceramah kita, Al-Fadhil sebut kezaliman, contoh-contoh kezaliman UMNO. Start dengan cerita minyak royalty, kemudian cerita macam-macam lah cerita sana. Tunjuk kepada rakyat, layak ke kerajaan yang diberi amanah untuk jaga harta banyak ni tiba-tiba rakyat miskin? Kita tunjuk contoh-contoh kezaliman dia, akhir sekali kita tak layak dah. Maka UMNO kita kena berubah. Rakyat kena tak berubah, maknanya rakyat tu tak cerdik. Rakyat tak pegang amanah. Dia sendirinya ada amanah. Bukan pegang amanah ni tidak pemimpin saja, rakyat pun pegang amanah. Amanah pakar hundi tu, dia kena lantik orang yang amanah. Bila dia lantik orang zalim, maknanya dia menganiayai diri dia, apatah lagi dia menganiayai orang lain. Demo kaya tak apalah, tapi ramai mana orang miskin hak kekal miskin. Sedangkan dia ni boleh diberi keuangan dengan sebab Malaysia ni Allah Ta'ala buat negara kaya. Malaysia ni bukan Bangladesh. Ada. Malaysia ni bukan Afrika Selatan. Hidup kuih makanan tak ada. Malaysia ni cukup lengkap, ada Allah Ta'ala buat. Tiba-tiba kita ada masalah macam-macam dalam kehidupan masyarakat. Belajar sudah universiti balik buta, tak boleh bayar PTPTN. Ibu bapa buta, paksa jual tanah, nak tanggung anak belajar. Macam-macam masalah berlaku dalam masyarakat. Ni hujah dia. Baik, ni belah kita. Belah UMNO, dia ceramah juga dekat pilihan raya. Tamu-tamu dia ni, dia tahu dia ni nak ala. Maka kok mana pun dia kena ejah dia nak beli. Antaranya dia ceramah juga. Lah ni tak semua. Kaji yang sebut lah. Tuan-tuan baca. Kaji yang sebut. Kita orang apa saja dia lah, kita rasa kita benar. Pakatan Rakyat rasa. Kaji lain universiti, kaji apa disebut, kaji askar, kaji polis, SB apa semua kata UMNO ni halah dalam badan. Saja hak kata UMNO ni. Siapa dia? UMNO je kata dia ni. Tu pun bila-bila kata dia ni pun duk tahu semua pilihan. Jadi saat ni dia ceramah, dia beritahu kita ni lepas semua Barisan Nasional mesti dikekalkan. Salah, tak betul kalau kita nak perubah Barisan Nasional. Hujah dia sah. Hujah kita zalim. Zalim kena turun. Hujah dia ada. Kami boleh kekal lagi, mesti kekal. Kenapa? Kerana tengok jasa kami. Hujah UMNO jasa. Hak belarang zalim ni jadi macam Fir'aun dah. Jadi macam Fir'aun. Maknanya bujah-bujah tak nak pergi dah dia. Memang dia ni banyak perkara. Start dengan ketua jantannya, ketua tinonya, buat PA berlaku. Akhir sekali dia sebut jasa. Dia main jasa. Tapi tak dia henti. Tuan-tuan ingat dah. Tuan-tuan ingat dah begini. Akhir saya tengok jasa ni. Tengok jasa. Kita bagi, kalau di Pekan ni ada Felda. Kalau masuk Felda ni, ceramah kat Felda. Kita nak ceramah. Lo ni alhamdulillah ramai dah. Dulu payah. Dan ni pun payah lagi Felda. Kenapa? Kerana termakan dengan hujah. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan dulu ni miskin?
Kerajaan bagi tanah. Sekarang ni aku kelapa sawit mahal. Mana tu tak boleh buat rumah. Anak-anak pergi datang ngaji. Kerajaan bagi beasiswa pula. Nak kau tu kerajaan bagi. Apa lagi? Sejak 60 tahun kita merdeka ni. Kat 60 tahun kita merdeka ni. Apa pah buat? Apa DAP buat? Malaysia ni UMNO bina. Pah ni kerti Syamah. Nak berubah orang kerja ni. Apa jasa dia tak ada. Ni hujah UMNO. Rakyat bila dengar ni, menengung juga. Ada menengung juga. Nak perubah, suruh nak perubah kerana jahat sangat ada UMNO ni. Tapi acu nak perubah, XCA pula. Kenapa? Kerana hamba ni kaya ke UMNO. Rakyat tu. Dulu susah, lah ni ada rumah, ada kereta. Rasa berdosa pula tak punya UMNO. Kerana UMNO tu duk. Ni masalah. Ni hak kita kena ngaji. Kita kena ngaji. Lagu mana ni ya Allah? Lagu mana ni? Dia ni jasa banyak berdoa. Orang Melayu patut lagu mana dia baik. Hak bab budi-budi ni. Tak ingat dah boleh patut Melayu. Mana yang budi bawa ke mati tu. Maknanya jangan ada orang budi ni pakai dalam kubur kalau boleh malaikat. Mana rakyat ke malaikat. Jangan katak dia tu dia budi kat kalau boleh. Orang Melayu ajar lagu tu. Kerana orang budi ni kena jaga malaikat. UMNO duk buat kata ni. Cerita dia cerita Fir'aun Nabi Musa juga. Malam cerita Fir'aun Nabi Musa sedap. Sedap nak kata UMNO, tak Fir'aun depan dekat kita banding dengan UMNO. Memang nak serupa. Cuma waktu ngaku jadi tu hak ni dia tak ngaku. Hak ni ngaku nak jadi apa? Nak jadi Perdana Menteri, nak merata sampai khemah, tak seperti. Tu je beza dia.